Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu kembali Amirul Ashraf Channel guys. Okay, jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay, hari ni aku nak buat apa? Okay, aku nak review satu item yang menarik untuk hampa semualah. Item apa tu? Jom kita tengok. Okay, 1, 2, 3. Ini guys, unboxing Gundam. Okay, unboxing Gundam HG1/144. Okay, untuk Gundam ni, set ni untuk beginner. Untuk set beginner lah. Macam aku ni set beginner, first time nak nak try pasang set Gundam ni lah. Okay, baik. Yang pertama sekali, dekat ini aku dapat free sample daripada TikTok. Okay, ni first time lah aku cuba minta dulu. Okay, kita nak tengok macam mana cara pasang dia, macam mana, susah ke senang. Okay, dia punya frame-frame dia, dia punya part-part tu dia macam mana, rupa dia macam mana. Sekejap aku akan tunjuk. Okay, jom. Okay, yang pertama sekali dekat sini kita ada kotak dekat sini. Okay, kotak dekat sini dia ada dua jenis. Okay, ada dua jenis ori dengan kopi ori. Okay, baik. Yang aku dapat ni aku baru tahu lah sebab aku first time. Yang ni kopi ori Damban. Okay, kopi ori Damban daripada China lah. Sebab apa? Kalau ori dia akan tulis dekat sini Bandai, dia akan tulis kat sini ada satu tulisan Jepun dekat sini. Tapi kalau tengok dekat sini, ini memang tulisan Cina. Okay, tapi aku tak kisah tu ori ke kopi ori kan, tak apa, tak ada masalah. Tapi nak cuba pengalaman, nak cuba pasang Gundam ini. Apa kata syok untuk hobi-hobi kan, nak baca, nak release stress ke apa kan. Okay, boleh, tak ada masalah. Jom. Okay, yang pertama sekali kita akan dapat dekat sini satu manual. Okay, ada beberapa frame. Okay, yang pertama kita ada manual book. Okay, manual book dekat sini. Okay, manual book ni banyak. Okay, banyak sangat, Masya Allah. Dia. Okay, boleh tengok dekat sini. Dia ada sayap dah, kaki, macam mana cara nak pasang. Dia akan tunjuk satu-satu step by step, A to Z. Yang mana tak tahu tu boleh pasang pakai guna manual book tersebut. Jangan risau, kita akan belajar sama-sama. Okay, baik, next. Aku akan tunjuk dalam ni kotak ni ada apa. Okay, dalam ni. Okay, baik. First kali kita ada tadi manual book. Yang ni stiker dia. Okay, dia ada stiker. Okay, baik. Next, kita ada ni dia punya frame dia lah. Okay, yang ni ada satu, ni ada dua. Okay, dalam ni ada stiker juga. Okay, baik. Yang ni ada tiga, pasti yang ketiga lah. Okay, yang keempat. Okay, yang keempat. Yang kelima. Okay, last sekali. Okay, last sekali. Untuk hari ni aku unboxing sahaja dulu. Okay, next video aku akan buat step by step dari awal sampailah habis lah. Tak tahulah berapa video aku akan buat lah. Okay, dekat dalam satu beg plastik ni akan ada beberapa frame, 3 ataupun 4, 5 keping frame dekat dalam ni. Okay, dia akan bercampur-campur, ada warna hitam, warna biru. Okay, yang ni warna keemasan. Okay, dia ada dia punya barang-barang dia lah, bahagian-bahagian part badan, bahu, kepala, pinggang, kaki, badan, apa semualah, dan senjata-senjata dia lah. Okay, ini yang menarik dekat sini. Okay, so bila nak buat yang ni, kita akan berpandukan dia punya buku manual lah. Dia akan ada tulis dekat sini A lah, B lah, C, D, E, F, G, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dekat frame dekat sini dia ada nombor-nombor dia. Okay, dia akan ada nombor-nombor dia dekat sini. Mana dia saya nak tunjuk. Okay, dia akan nombor kat sini. Contohlah P. Okay, P1, P2, P3. Okay, dia akan campur part-part ni. Okay, dia akan gunting lah. Dia akan gunting-gunting dekat sini. Okay, dia akan gunting-gunting dekat sini. So untuk beginner saya rasa memang sesuai lah. Sebab apa? Saiz Gundam ni, dia punya robot ni saiz medium. So ketinggian dia akan, bila akan siap, rasanya dia akan tinggi pada manual book ni. Rasanya dia akan tinggi manual book ni. Okay, yang ni dia biasa-biasa saja. Untuk permulaan, cuba grab yang ni dulu, HG 1/144. Itu memang untuk beginner lah. Okay, ada yang ada lagi model-model W lah, G apa benda lah kan, bar botas apa benda kan. Itu aku tak selidik apa semua lagi. Sebab apa? Sebab first time. Okay, aku excited nak cuba. Cumanya aku nak buat ni cuma barang tak cukup. Okay, barang tak cukup tu apa dia? Aku perlukan cutter, aku akan perlukan tweezer, dia punya
dia punya kertas pasir apa benda tu kan. Itu aku perlukan semua tu, masalah sekarang ni tak ada. Okey, cepat. Kalau yang mana dah pernah pasang, okey, boleh komen tak? Boleh komen tak? Pernah pasang apa? Susah ke, senang ke? Ada yang aku tanya kawan aku, dia cakap untuk model yang ni HG ni dalam setengah jam je pasang. Okey, setengah jam je pasang ni. Dia tahulah pasang macam mana kan. Contoh macam beginner ni macam aku ni, bukan setakat setengah jam. Boleh makan hari. Okey, boleh makan hari. Tak apa, kita cuba slow-slow. Okey, masa ni kita unboxing saja dulu. Okey, terima kasih yang mana tengok apa ni saya punya video. Okey, boleh tak bantu saya komen, like, share, subscribe dan follow saya lah dekat mana-mana dekat situ. InsyaAllah saya akan buat video seterusnya. Okey, baik, kita akan tutup yang ni dulu. Okey, inilah permulaan dia. Inilah permulaan dia. Masya Allah, Masya Allah. Okey, menarik. Okey, menarik, kotak pun menarik. Okey, kita jumpa next video. Aku akan buat satu persatu sampai habis. Okey, thank you, terima kasih, bye bye.